Hari ni rasa nak makan masakan kampung Kelantan. Rindu lah nak balik kampung tapi tak boleh nak balik lagi. Jadi kita makan dekat sini Abang Kak. Abang Kak tahu ni kedai apa ni? Dekat Seri Rampai. Kedai dia paling sedap ah. Khairul Amin tu mari makan kedai dia Abang Kak. Kita tengok sekejap lagi. Kita nak makan gapo. Ni kedai dia ni Abang Kak. Sudi kopi. Kita nak makan gapo Ikan keli tak ada, ikan keli. Nasi sah. Nasi putih mana? Nasi putih. So sekarang ni lauk pun ambil dah. Ni kita ambil lauk relax-relax ya Abang Kakak. Sebabnya di kampung pun kita makan gini ya Abang Kakak. Awak ambil lauk ke apa? Oh, setang dah. Jadi sambil-sambil nak makan ni, sebelum makan ni, Ciko ada nampak satu setup ni. Sini ni di Time for M5 ada satu setup buy. Jadi kita tekan buy dulu. Lalu profit ni saya belanja awak makan lah. Sungguh. Nah, tengok. Bermodal ke 160 USD. Account real. Abang Kakak yang kata lipat pula ni. Kita tengok profit ke tak profit, okey? Kita makan dulu. Let's go. Gila Abang Kakak. Kau tengok ni Abang Kakak. Ni Rani berapa pip dia Abang Kakak? Ni, sekarang ni Rani 50 pip. Berapa profit kita? Dekat 100 USD. Close ke tak close ni? Close Close dulu. Close dulu guys. Kita close dulu. Tengok. Oh, 200 lebih Ni. Live running berapa profit tadi? Ada 200 lebih. So, ni kami withdraw, kami belanja dan mau makan hari ni lah. Settle dah lunch kita hari ni, nanti dinner pula kita tengok. Ni tak? Allah tak. Banyak sekali. Berapa? RM37.40. Ya. Ni? Tak ya. Beres dah kita makan hari ni. 10/10 Sedap ah. Ni buat balik ni kuih-kuih, beli kuih sikit. So, kenyang pun dah kenyang, profit pun dah profit tadi, makan pun dah belanja. Kita jumpa pula next content. Okay guys, jangan lupa follow. Yang mana nak setup yang profit, make sure korang pergi masuk rumah biru. Okay, tekan link dekat bio, 3 titik atas open browser. Luncur!